Pluralisme agama jelas berbeza dan berlawanan dengan Islam, kerana Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Quran bahawa Islam satu-satunya agama yang benar. Man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di dalam At-Tafsir Al-Muyassar disebutkan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, yang maknanya adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan dan penghambaan, serta tunduk kepada Rasulullah SAW dengan mengimaninya, mengikutinya dan mencintainya zahir dan batin, maka tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi, tidak mendapat bahagian untuk dirinya.